Kalau diorang layan you sampah, of course you have channel to complain. Of course. Maksud dia kan, Yep. jangan social media. Saya tak, everything bukan social media. Hello, welcome back to the Creative Decode. This is episode 7 with me, Aiman. Hai, saya Fai. Hi, hello. Assalamualaikum semua. Saya Coach Zati. Hari ni we have interesting topic and with me, Dr. Atrash, seorang mental health advocate dan juga CEO founder for Atma Psychology and Training Center, Center. betul. Yes. Thank you for coming here, Dr. Welcome. Thank you so Thank much you for for having me. appreciate. Thank Yes, you. of course. So, thank you. Dah petang ni kan, Doktor kan? Kami nak minta lah sharing daripada doktor lah. Boleh. Topik hari ni agak nak cakap apa? Sensitif sikit. Sensitif Yes. kan? Especially here in Malaysia, there's a stigma around this Betul. topic. Ya, so hari ni pun kita dengan penuh more on doctor guide us lah kan, because kita Boleh. ni more on, kita just nak ada awareness yang baik kerana isu yang kita nak discuss hari ni sangat penting. That's why kita nak ketengahkan. Betul. So doctor, is it okay for you to share a little bit about you punya experience and how journey ni Allah Okay. dah lorongkan journey kepada doktor. Yeah. How did you end up sekarang ni jadi seorang mental health advocate, which is a very important role sekarang Betul. Jadi actually initially it's because of my own symptom lah. ni. I have depressive symptom. Okay. Saya tak self-diagnose lah. Maksud dia saya Hmm. ada ciri-ciri kemurungan. Oh. After my mum passed away in July 2022. About 2 months saya pergi kerja, balik kerja, saya rasa unhappy, saya rasa tak nak keluar bilik. Kira dalam kereta je menangis. On the way balik rumah menangis. So saya fikir macam I need to do something. So bila saya fikir, saya kata apa aku nak buat. Jadi saya try buka TikTok waktu tu. TikTok zaman dulu tu banyak orang gelek-gelek je. Yeah. Jadi saya kata takkan aku nak involve into this kind of gelek-gelek kan. So macam lepas tu saya macam okay lah, tak apalah. Kita buat lah. Sebab followers baru 500 waktu tu. Okay. So kita buat lah game-game yang mengarut kat TikTok tu. Oh. Just to gain followers. Okay. So dapatlah followers. Ada Dr. Atrash ke? Ya. Oh. 1,000. Kenapa saya buat macam tu actually? Because kita nak ada 1,000 baru boleh live. Jadi waktu awal-awal dulu 1,000 baru boleh live. So when I did have much followers, saya mula buat live. Jadi bila saya mula buat live, kita buat Q&A. Q&A actually medical lah, medical question Q&A. Yep. So a lot of people asking about mental health. Coincidentally, saya adalah in charge untuk mental health for my clinic. Okay. Klinik kesihatan waktu tu dekat government, dekat klinik kesihatan Bayan Lepas, Pulau Pinang. So saya in charge untuk mental health. So coincidence, okay lah. So diorang tanya, saya jawab. Ada banyak soalan yang saya tak tahu. Because it's very, people nowadays are very knowledgeable. Wow. And they are very enthusiast into this kind of topic, especially pop psychology. Maksud dia benda-benda yang attachment style, the love language and so on. So saya buat live. And one thing that I recognise and I realise, yang tak ada siapa orang pernah cerita dekat saya, even my close relative ke friends ke, that I am soft spoken. That is the first time I realised, not me myself, the audience of in my TikTok. So since then I rasa okay, mungkin I can touch people's heart by giving education. So starting there, saya try buat topik, saya buat banyak live, saya buat Q&A, saya banyak involved in mental health because people need it. So bukan I ignoring others, maksud dia sebab I think that mungkin that is my niche lah. So after bila I start, I study lah. I study balik semua topik, sebab kalau tak, takut kita bagi information yang salah. Okay. So the first thing that we want to do actually to bring people come forward to seek help. Jadi bukan self-diagnose in the life, bukan diagnose in life. Actually kita nak people come forward and jumpa doktor.
Diagnosis bukan number one. Number one is you seek help first. I see. Consult. Yes, consult dulu. Jadi that is my journey until then. Lepas tu saya dah dapat gain makin banyak followers, makin banyak client. Saya buat online waktu saya kerja kerajaan. Ni kerajaan tak boleh bagi tahu ni. Mana penting ke doktor? Tapi outside of the work lah. Oh, Yep, outside yep. the Outside of the work work. okay. So Yeah. extra lah. So jadi lepas tu saya rasa macam tak boleh lah, my client is too much. I cannot handle, and then saya dah dijemput untuk talk banyak dekat tempat. Jadi Banyak permintaan. banyak pilihan. Lepas tu masalah dia kawan sekerja kita Oh. Okay. unhappy. It's not because of the jealousy. I think because of the workload. Okay, Bila kita dijemput untuk ceramah, kita dah hilangkan diri kita daripada klinik untuk bekerja kat tempat lain. Yeah. I Betul. So the workload burden dia orang ada dan dia orang bising. Macam kenapa they call me Farid lah. Yeah. Why Farid always live and talk whole there here and there. Saya datang Kajang, saya pergi Kuala Kangsar waktu tu. Everywhere. So dia orang jealous lah. Yep. Jealous dari segi kerja lah. Mm-mm. So saya fikir it's okay lah, it's time for me to quit. So I ambil decision quit government and saya buka psychology center dekat Bangi. Yep. And then since then I buat training juga, dan I buat mental health consultation, dan kita ada juga counselor dan psychologist. Jadi itulah cara saya macam mana jadi mental health advocate lah. I I see. see. Banyak juga orang yang start business because something yang dia nak solve problem tu, dia punya own Betul. punya problem issues kan. Yeah. Betul. Thank you so much doktor for sharing. Doktor terkejut tak dengan the penerimaan daripada orang masa you first buat TikTok live tu? Kan you terkejut tak tengok ramainya? Betul. Sangat terkejut sebab unexpected lah. Kita tak sangka yang ramai orang berani voice out. Ramai orang yang berani speak up. Actually, kalau you tanya, tabu ni bukan hanya dekat luar tau. Dekat klinik sendiri pun ada tabu. Tabu macam mana? Tabu contoh dia apa? Semua doktor takut nak dapat patient mental health. I see. Sejujurnya semua doktor takut nak dapat patient mental health. Kenapa? Why? What do you think? You rasa kenapa? Tak tahu how to handle macam Satu, betul. situation tu boleh get out of hand. Betul. Nombor dua, ambil masa. Kenapa doktor It's like a risau dengan coaching, ambil masa? Macam nak coaching Ya. Apa? Because kita kena tengok semua patient. Busy. Kita bukan hanya tengok patient mental health. Jadi if one patient took you for 1 hour, you akan burden ada patient yang tunggu dan kawan you kena cover kerja you. I see. Jadi actually itulah the problem in that situation lah. Jadi sebab tu lah banyak doktor sini ada tabu dia untuk mental health. Yep. Dan dia orang tolak kat saya lah. Yeah. So Usually. okay lah now that you have your business, Yeah. focus on mental health. So Pakar. okay lah kan? Yeah. Lagi better Alhamdulillah. lah. Bagus. Okay, doktor nak tanya, bagaimana doktor, sebelum ni doktor ada kehilangan ibu yang tersayang, seperti saya juga, saya back to back actually. Pada tahun 2023 saya kehilangan ayah, dan tahun 2024 saya kehilangan ibu tersayang saya lah. Jadi macam mana doktor hadapi benda ni untuk riliskan mentality dari segi kekuatan, mungkin dari segi adik-beradik ke, dan seperti saya pula, saya tidak ramai adik-beradik. Dan saya cuma ada 2 orang, kakak saya dan saya. Dan kakak saya pula dia ada masalah tekanan sehingga dia lari rumah. Dan sehingga saya seorang diri untuk menghadapi kesemua yang contohnya saya kena uruskan semuanya, hal-hal faraid dan sebagainya lah. Jadi saya minta pendapat doktor, macam mana doktor dah sehingga ke hari ini doktor stable dan boleh hadapi depan audien orang ramai dan sebagainya. Apa stepnya? Okay, kalau kita nampak saya nampak tuan nampak happy. Mungkin superficial kan. Okay. Macam saya lah. Saya sendiri nampak happy, kita happy. Tapi sebenarnya deep inside, are you happy? Are you really happy? That's the question lah. Saya akan terkenang kan? Kita terkenang. Sebenarnya sama. Okay. Saya pun sentiasa terkenang bila kita duduk makan, kita nampak sosok yang seperti arwah ibu kita. Kita akan teringat. Actually, it's a normal feelings. Okay. It's not you having the grievance ataupun grieving lah kan. Bukan. Itu adalah
fasa kehidupan kita di mana kita teringat memori. Kalau kita tak ada memori itu, mungkin menjadikan kita keras kan, mungkin menjadikan kita kurang empati. Jadi kalau saya sendiri macam mana saya cope, actually saya nak compare dengan tuan sendiri, saya rasa tak adil because I have my dad. So actually kalau tanya saya hanya pandang ayah saya. Jadi apabila ibu saya tak ada, saya ubah shift my direction towards my dad because I said to myself, you cannot be depressed because you have dad to take care of. You have dad to make him happy. Itu yang saya fikirlah. Tapi berbeza orang macam adik saya. Macam saya cerita. Adik saya sampai sekarang pun masih sedih, masih up status, rindu mak. Saya selalu tengok, tapi kita faham sebenarnya grieving ni bahaya dia if more than 1 year. Betul. If more than 1 year, kita panggil prolonged grief disorder, dah penyakit. Jadi saya nampak adik saya tu dia ada simptom-simptom itu. Tetapi kita tak boleh samakan diri kita dengan orang lain. Macam saya rasa Tuan Fairuz sendiri dugaan yang sangat besar. Betul. Kehilangan berturut-turut. Kakak back. tak ada. Jadi bagi saya memang kalau tanya pendapat saya, mungkin ada support system lah di luar. Which is kawan, tempat kerja, kalau ada yang baik. Mungkin relatif yang jauh like cousin kan. Saya rasa itu boleh membantu diri kita sedikit sebanyak kita cerita. So maksud dia, when you sad, sedih lah, aku rindu betul-betul lah. Kita jangan cakap macam teringat lah sikit-sikit. Kita jangan simpan waktu kita nak cerita dekat kawan yang percaya lah. Avoid social media lah. Because social media we said that move on lah, dah setahun, dah 2 tahun dah, asyik-asyik benda sama. Sebab people will judge. Tapi bagi saya, the best things is connecting with other people that we love, and maybe you can do something that you really want. Nama dia focus on your distraction. Kalau focus on your distraction, saya adalah rutin baru, which is live. Jadi saya ada rutin baru, which is saya live dan buat konten. TikTok live. Ya, TikTok live dan buat konten because saya rasa itu adalah aim saya yang untuk buat benda baru supaya saya tak mengenang benda yang terlalu sedih, terlalu lama lah. So that's your coping mechanism also lah. Coping mechanism. Tetapi itulah, busykan diri kalau mengelak, salah. Salah. Dia busykan diri. Create the busy. You cannot do something without tutup emotion you. Sebenarnya kalau you buat something, you just distract, tapi emotion you tetap ada. Dalam masa yang sama, you put your spirit yang contohnya you sedih kan, you put into something which is macam saya put something into helping other people. Because positive channel lah. I think I try. Kita cuba. So saya rasa I think you did great because kan. So hari ni kita punya design is by Fairuz. So thank you so much. Creative elegant kan. Very good. Banyak dugaan lah I think Fairuz melaluinya. Itulah doktor, thank you so much for the sharing. I just nak tanya mental health ni, let's say dia boleh jatuh antara kita sad ataupun ke mental health. Mesti ada fine line where dah jatuh ke arah mental health, or is it just sad ataupun something yang kita tak boleh let go kan. Memaafkan orang ke apa kan. So how do we know that one point dah sebenarnya dah reach to mental health, and what do we do when we are aware of it? What do we do? Okay. Mental health sendiri ni actually dia adalah suatu benda yang neutral lah. Mental health ni maksud dia apa yang seseorang itu rasa, yang adakah dia mampu untuk menguruskan diri dia, emosi dia, dengan melakukan aktiviti harian, dan juga dia mampu berkomunikasi dengan others, dan dia boleh menyumbang kepada masyarakat. Itu maksud mental health. Tetapi bila sebut neutral, dia boleh pergi positif, dia boleh pergi negatif. Kalau positif, mental well-being. Kalau negatif, mungkin ke arah 2. Kalau negatif ada 2 cabang lagi. Kita panggil mental health problem ataupun mental illness. Ada beza mental health problem and baru mental tahu illness today. ataupun mental disorder different. I see. Mental health problem lah, macam Puan Izzati tanya tadi, mental health problem. Actually mental health problem ni
how do you recognize bila dia mengganggu definition tadi? Okay. Maksud dia, number ada one. patterns Ya, ada pattern. Dia spectrum lah. spectrum. Okay, jadi contohnya, dia jadi extremely sensitive. Okay. Sensitive maksud dia boleh cepat marah, Triggered. menangis, Okay. cepat risau, cepat takut, easily triggered and sensitive lah. Itu nombor satu. Nombor dua, dia dah affecting your routine. Nanti kita letak gambar ya. Kita affecting routine maksud dia dah tak boleh nak pergi kerja macam biasa. Dia tak boleh nak masak macam selalu dia masak. Dia tak boleh pergi main bola, dia selalu main bola. Ataupun dia hang out dengan kawan dia tengok wayang ke, lepak-lepak mamak ke, dia dah tak boleh buat. And then insomnia. Susah tidur. Juga. Insomnia is a Symptom juga. I see. Symptom kita boleh cakap symptom early juga. Because why? Insomnia dia ada banyak juga lah insomnia. Insomnia early, late, ada middle, ada chronic insomnia. Jadi maksud dia orang tu bila susah tidur ataupun dia memang kekurangan tidur. Contoh dia dia dah masuk bilik dah pukul 10 malam. 2 pagi baru boleh tidur. Maksud dia 4 jam tanpa buat apa-apa because dia trying to sleep. Maksud dia dah mungkin ada isu. Kemudian simptom-simptom yang lain mungkin dia dah isolate diri dia. Macam kucing. Bela kucing tak? Kalau kucing. bela kucing kan, kucing kalau sakit dia buat apa? Dia isolate. Nyorok. Dia duduk penjuru-penjuru rumah bilik. Kadang dia tak balik rumah. Dia tak balik rumah kan. Ada yang kalau orang tua cakap kalau kucing dia nak mati dia akan keluar kan. Dia akan lari kan. So sama, manusia pun sama because living things kan. Kita isolate diri kita daripada people. Because we need time to Heal. Actually nak cakap heal tu susah. We need time maybe to avoid from distraction kot. Sebab dia kan oversensitive. Takut Bila- nak orang judge, is it? Ada tak? Contoh dia pergi mana-mana. Contoh dia cepat sensitif dengan orang cakap. Orang bersembang padahal tak kena mengena dengan dia, tapi dia cakap lebih nampak. Because sebab tu dia isolate diri dia. Maybe agitated lah juga doktor. Jadi itu cara kita nak bezakan mental health problem ataupun normal feelings. Okay, ada tadi macam cakap sadness kan, kita sebut sad. Sadness. Sad is normal emotion. Sad, angry, apa lagi? Macam ni lah pendam kan, right? Pendam. Sadness ni kalau dia ekstrim. Dia duduk saya tiba-tiba dia nangis. Okay. Nama dia nangis tanpa sebab. Kita panggil crying spell. Crying spell ni antara simptom-simptom kemurungan or depression. Okay. Tapi dia ada duration dia lah. Kita tengoklah whether berlaku every day, almost every day, almost all the day and more than 2 weeks. Itu ke arah mental illness. I see. Jadi kalau mental problem, kalau dia dah mula ada simptom itu, kita jumpa doktor dah detect, doktor just boleh cakap dia depression yang kita sebut masalah kesihatan mental yang I said just now tu. We just call it depression. I see. Because to help him solve the issue, cope waktu tu, mungkin kita refer counselor kan. Sometimes macam tu lah. Macam sekarang ni zaman my generation lah. I'm 20 years old now. And daripada sekolah dulu, senang sangat tengok orang cakap, dia senang cakap diri dia, I'm depressed. And then dia cara untuk cope dengan dia punya depression, apa yang dia sedih tu, biasalah putus cinta, just those excuses, and then it leads to self harm. Dekat situ, do you think dia overplaying it? They're trying to have something that they are not. Because I've seen people with real depression, yang diorang tak ada pun self harm apa semua, but you know they are depressed. They can be smiling, Betul? but kita tahu tau dia punya susah. Different people dia different, dia punya orang panggil apa tu, dia punya simptom lah ya. Macam cakap self harm tu actually very good question, sebab memang banyak student ada self harm. Yes. Dia orang siap ada group group Telegram. Cara-cara nak buat self harm. Yes. Pisau apa nak guna? Dalam mana nak buat? Ada. Macam mana doktor tahu? Yes, itu bahaya dan sekolah rendah. Yes. Bayangkan. Bahayalah ada grup-grup ni, phone tu lah kan? Memang sangat bahaya. Jadi basically apa yang
ni lah student rasa tu sebenarnya if contoh dia putus cinta, dia orang sebut sekarang broken heart syndrome. Broken heart syndrome, yes. Broken heart syndrome. Wow, It's a banyak real terma thing. baru. It's a pop psychology. Apa tu pop psychology? Pop psychology ni adalah psikologi versi mudah dan singkat. I see. Tak dalam. I see. Boleh lah kita nak sebut as in just saying in a conversation. Tetapi bila dia come forward in the educational way, salah lah. Salah. Ataupun nak mengajar orang, salah lah. Not complete. Yes, bila you nak cakap dekat social media tentang benda ni, salah. I see. Because it's not a real thing. I see. Yeah. Okay, jadi broken heart, dia boleh self-harm. Actually, good point. Adakah dia attention? Dia nak Yes, attention? attention seeking. Ataukah dia mengada? Ataukah dia sengaja? It's a good question. Tetapi untuk sebagai mental health advocate ataupun doktor mana-mana, counselor ataupun psychologist, perkara yang paling dilarang adalah kita judge people. So regardless of their intention, we just treat them equally. So maksud dia, if patient datang, saya takkan tanya soalan pertama, kenapa you buat macam tu? Adakah you rasa you nak ambil perhatian orang? Tak. Saya just tanya, what do you feel? Waktu you buat tu, apa you rasa? You rasa sakit sangat di dada you ke sampai you terpaksa buat physical pain? Itu usually is the thing they feel very pain inside. They cannot let it out. So they cut. Yeah. Jadi nanti kena tulis disclaimer lah. Don't try this at home. Yes. Because benda ni actually memang sangat sensitif. So self-harm is actually a way of them, saya tak nak sebut normal way lah, is not in a good way, negative way, for people cope their problems. Anger pun self-harm. Tumbuk dinding, Yes. ambil kaca ke, betul tak? Betul. Actually self-harm, pukul diri. Like autistic kids kan, dia pukul diri. Tapi yang tu bukan self-harm. Itu dia ada steaming lah, dia something else because repetitive movement dia different lah. Tapi kalau self-harm ni dia pukul because dia cannot hold the sakit tu. Ada yang sampai, saya pernah jumpa klien saya, kuku dia tajam, dia buat kat tangan dia sendiri bila dia sakit. Ada yang dah jadi rutin. Bila dia marah dengan orang dekat tempat kerja, dia rasa geram sangat, dia buat tangan dia sekuat hati so that dia akan let the anger inside. Salah lah. Bila jumpa kita ajar dia cara betul. Jadi memang betul. Ada yang attention seeker. Jadi good podcast ni, bila kita ketengahkan benda ni, kita kena cakap, if you do something without real intention, maksud dia you just do for someone else to see, maybe in social media, in WhatsApp, status or anything, please seek for help. Itulah nasihat saya. Because why? Tak berguna lah. Because you did that without help, without get help, because you are valuable. Itu yang kita kena ingat. You are valuable. So seek help instead of you hurting yourself. So seek help cepat. Dan jangan cerita dekat orang. Tak perlu. Tak perlu cerita kat orang. Just seek help. Yelah, cerita pun takut kena judge juga kan, doktor? Faham? Macam just one more question lah. Macam doktor, right before the podcast I talked to you and you said you're trying to kita nak biasakan to treat everyone with mental illness or not. We're trying to treat them the same. Betul. Nak biasakan. Kenapa tu doktor? Boleh tolong terangkan? Because kita manusia tak boleh rasa diri kita special. Even kita menteri, even kita YB, even kita business entrepreneur, even kita CEO tak. No one is above anyone. So kita semua sama je kan. Walaupun saya pangkat, mungkin saya kat tempat kerja pangkat saya ada doktor, tapi saya kat pasar saya orang biasa, beli ikan. Maksudnya beli ikan. Jadi kita tidur, tak adalah kita tidur dengan nama kita Dr. Atrash kan. Kita tidur, kita tak tahu kita boleh bangun ke esok. Jadi same goes to patient kan. If you have MDD, if you have GAD, bipolar, schizophrenia, you are not special. If you have diabetic, are you special? No, you're not. If you have hypertension, are you special? So maksud dia, kita treat all the disease, all people, human, the same.
Cuma beza dia, you ada sakit yang perlu rawatan. Maksud dia, Urgency. urgency. Maksud dia, the special is only treatment. Treatment So, wise. jadi bila kita letakkan diri kita sama, macam saya cakap kan, so maksud dia kita takkan ada expectation dan kita tak sakit hati. Yes. You pergi coffee house, contohlah, janganlah coffee house. You pergi klinik contoh. You pergi klinik, you ada MDD contoh. Yeah. You tak boleh pergi kerja hari ni because you rasa sangat burden. Tapi dekat kaunter layan you mungkin tak berapa cantik di expectation you lah. You nak orang layan you baik because you have MDD. So bila you datang, bila expectation you tinggi and you harap layanan special ataupun baik, kita cakap baik lah, kita tak payah cakap special lah, baik. Mungkin you akan sakit hati dan mungkin you akan marah, hampa, and then you post kat social media, you viralkan because you geram. I see. So bila you letak diri you sama, kita memanglah kita nak orang layan special, bukan layan special, orang layan baik dengan kita, tapi the world doesn't revolve around us. Yeah. So kita tak boleh expect benda tu. Jadi selalu saya ajar klien saya dalam live, no, pergi klinik tu, you ingat you yang nak dapatkan bantuan. So bila you ingat you nak dapatkan bantuan, you jangan harap orang tu akan memberi everything. Yes. You ask for it. Kalau dia orang layan you sampah, of course you have channel to complain. Of course. Maksud dia kan, Yep. jangan social media. Saya tak, everything bukan social media. Maksud dia bahaya because the evidence can go against you. Apa yang you post tu. Jadi betul, kita kena, saya punya intention dalam live saya, everyone is the same. Go seek for help, and tak ada siapa special. Saya cakap macam tu. Itu my intention lah. Ya doktor, nak tanya macam yalah, saya selalu dengar lah ada orang kata tak nak pergilah, pergi jumpa doktor lah, nanti apa, dia memang tahu dia perasaan sakit mental tu, tapi dia kata tak nak pergi lah, nanti kena pergi jumpa doktor, kena makan ubat, nanti sakit buah pinggang lah, tu lah, ni lah. Ada mentaliti orang sekarang dah, kebanyakan lah orang kata ni. Adakah memang wajib kena makan ubat ataupun ada terapinya sendiri untuk orang-orang, inilah pemikiran orang di Malaysia ni, banyak orang mengatakan sakit mental kena makan ubat. Makan ubat dia akan fikir sakit buah pinggang, ada side effectnya. Jadi ada ke cara yang lain selain daripada makan ubat, dan terapi adalah terapi tu boleh 100% boleh pulihkan dia balik ke atau dan sebagainya. Okay, betul. Actually memang ini memang saya boleh kata 90% lah of people, followers saya dalam live yang masuk lah, audience yang dalam live saya tu 90% memang takut nak pergi jumpa doktor because takut kena makan ubat. Betul. Actually sebenarnya bukan mental health je. Diabetes pun sama. Takut doktor. Takut kan? Takut nanti kena masuk hospital. Ya, takut masuk hospital, kena makan ubat, buah pinggang rosak. Betul. All medication can have side effect because why? Dia dikumuhkan ataupun excretion dia dekat ada dekat buah pinggang, ada dekat liver ada. So maksud dia possible metabolites itu boleh affecting your kidney. Betul, tak dinafikan, saya tak kata salah. Cuma kita bagi ikut dos yang betul. Kita bukan bagi macam you makan ubat sensei Cina ke kan. Ambil banyak ni tumbuk-tumbuk ke you makan ke rebus ke, tidak. Dia dah ada sukatan mg yang betul kan. Okay. So bukan semua kena makan ubat. Okay. Apa situation yang kena makan ubat, apa situation yang tak kena makan ubat. Situation kena makan ubat kalau teruk lah. Apa maksud teruk? Teruk tu maksud dia, contoh dia jawab questionnaire. Questionnaire tu bukan diagnosis lah. Questionnaire tu screening. Ramai yang anggap questionnaire tu adalah, screening tu adalah diagnosis. Diagnosis. Dia kata saya dah buat screening online. Saya ada anxiety and depression. No. It is just orang panggil apa? Luaran saja. Kita tak tahu detail. Okay. So basically kita tengoklah, dalam 2 minggu tu berapa hari yang dia rasa dia teruk. Means berapa hari yang dia sedih. Kita tengok. Okay, sebelum ni you boleh buat apa? Sebelum ni saya masak, doktor. Sekarang saya tak masak langsung. Suami saya selalu tak sedih, dia tak boleh makan, dia kena beli kat luar, and then saya pun tak nak makan, anak-anak saya tak jaga. Maksud dia dah teruk, dah ganggu life dah. Jadi might be he or she lah yang tadi saya sebut, they need a kickstart. Okay. Jadi medication ni essentially macam kickstart untuk dia okey sikit. Okey sikit sementara. Tapi samalah diri dia sendiri yang kena bangun. Ubat tu hanya untuk bagi dia bergerak sikit. Tetapi nak bangun tu dia sendiri kena bangun lah. So
Depends case by case situation, depends on the doctor punya judgement. Ada yang very mild. Contoh putus cinta. Okay, dia putus cinta, dia very depressed. Jadi bila dia jumpa kita, dia kata boyfriend dia curang contoh. Okay. So kita validate their emotion. Yes, betul you sedih. Of course you sedih because yelah boyfriend you curang dekat you. You jangan rasa diri you tak berguna. You jangan rasa yang you ni buruk. You ni tak cantik. Perempuan tu lagi cantik pada you. No. It's because of himself. Dia sendiri yang memilih untuk curang, bukan disebabkan kekurangan you. So kita validate dia, kita bagi dia spirit, kita bagi dia strategi. Ini nama dia talk therapy. Terapi kita bercakap dengan dia. That's a therapy ya. Betul. Kita panggil terapi because sometimes when you tell your friend, apa kawan you cakap? I baru broken, putus cinta. Boyfriend I Danish keluar dengan perempuan lain contoh. Kawan kata apa? Alah, relax lah. Banyak lagi lelaki lain. Kau cantik apa? That's therapy lah tu. Ya, tetapi indirectly tetapi itu dia toxic positivity. Dia tidak memahami yang dia tengah sedih. Betul. Dia tutup. Betul. Nampak tak? Oh, dia kampus perasaan tu. Kita mau kena listening. Kita listen je. Oh ya ke? Berapa lama? Oh ya ke? It's okay, aku ada dengan kau. Itu maksud dia active listening and empathetic listening. Itu yang saya ajar juga. Kita tengah ajar supaya everyone boleh jadi terapi. Terapi indirectly macam you cakap kan. So maksud dia ubat itu hanyalah bantuan bagi yang memerlukan, bukannya benda yang wajib. Jumpa doktor wajib. Yes. Kenapa saya sebut doktor, saya tak sebut counselor, saya tak sebut psychologist? Sebab government, kita kena sebut under government dulu lah, because kita kena anggap banyak orang yang memerlukan bantuan mungkin kurang mampu. So, kerajaan wajib jumpa doktor dulu. Doktor dekat mana? Klinik kesihatan. Hospital jangan pergi. Sebab hospital only for case yang extra. And better di-refer daripada klinik. Ada orang yang dia memilih untuk pergi hospital dulu. Tetapi saya nasihat, it's okay kalau you nak pergi. Tetapi you jangan kecewa lah kalau you tengok-tengok tiba-tiba appointment lagi 3 minggu. Tiba-tiba lagi 4 minggu. At least you klinik kesihatan ni dah jumpa doktor. Right away. Right away. You tak payah tunggu dah 2 minggu. Someone to talk to dekat. At least you dah masuk tol. Jadi itu yang nasihat saya. Majority klien yang saya jumpa tidak semestinya kena ubat. Maksud saya kalau saya cakap jujur, ubat yang kita perlu bagi pun usually kita bagi ubat yang hanya untuk bantu sekejap. Dan kita nasihat sebab ubat bantu sekejap ni usually dia boleh addicted. Dia boleh ketagih. Contohnya Xanax Xanax kalau dia makan selama sebulan 4 minggu dia boleh ketagih. Jadi sebab itu yang saya bagi tahu klien, kita bagi tahu side effect dia supaya klien faham dan jangan takut untuk mendapatkan bantuan kerana bukan semua terus makan ubat. Baik. Itu selalunya dapat ubat ni bila the situation is really bad lah. Betul. I see. Nak tanya juga kalau macam dalam masa doktor buat live semua ni kan, ada nampak tak range umur tu ada lebih kepada yang lagi muda ataupun lagi tua yang selalu efek benda ni? Actually dia ada 2 kategori lah. Bila muda dia banyak anxiety. Ni dalam life saya lah. Bila muda dia banyak anxiety, tekanan hidup lah. Bila middle age macam maybe 40 above tu lebih kepada relationship problem. I see. Narcissistic husband, partner, tekanan kerja, relation, working, tetapi personality in between. Ada personality disorder tau. Jadi personality disorder ni ada juga younger and ada juga 30 to 40. Ada yang dalam life saya lah banyak. Paling susah is personality disorder lah. Because the character individual tu kan yang menjadi masalah. Jadi it's a bit difficult to change them lah. Itu dia memerlukan long term lah. Jadi basically yang itulah range umur dia. Banyak perempuan. Perempuan 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 around 80%. Yang masuk, yang mungkin yang masuk live saya lah, because I think dia boleh senang open up juga ke doktor? And also that brings me to the question which I think now dah mula membesar tau. Sebab we always talk about mental health nowadays, and then laki akan masuk, kita pun sama.
tapi kita tak complain. Macam tu. Betul. Do you think that's toxic for themselves? It's actually they try to man up lah. Dia tunjuk man up yang traditional. Yep. Lelaki kena kuat kan. Tak boleh nangis. Urat dawai tulang besi. Jadi macam menangis tu lemah. So basic ada banyak yang masuk live saya. Ada pernah masuk dalam live saya. Mental health ni sebab kau lemah je. Ada. Mental health ni sebab kau lemah je. Kalau kau kuat, kau takkan jadi masalah mental health. Saya tak jawab banyak, saya block je. Sangat sempit dia punya perspektif tu sangat sempit lah. Saya block je terus. Saya sebab tak larat lah nak menjawab panjang-panjang. Buang masa sebab kita memerlukan klien kita energi kat tempat channel yang lebih positif kat situ. So orang yang macam tu dia kurang empati. Okay. Orang tu ada kurang empati. Kalau itu kita, pun mental illness tu, dia tak perasan. Sebenarnya kalau kita revise balik kan, mungkin family dia pun akan ada isu dengan dia because dia terlalu, mungkin anak dia akan suffer because anak dia tak boleh menangis, anak dia tak boleh sedih. Apa benda kalau tak kau lemah, kena marah. kan? Jadi possible. I see. Okay. Doktor tadi doktor dia share terlalu ramai kan yang tengah struggling kan. I always believe macam mana kita nak prevent this, because yelah kita tahu doktor kat Malaysia ni kita kekurangan doktor kan, lagi-lagi mental health semua tu. Ada tak mental health ni, is it something yang preventable? And if it is, what kinds of prevention yang kita boleh put in place sebelum kita sakit something, daripada kita nak makan ubat, daripada kita do something. So is it like ada something yang kita boleh, kita orang biasa boleh kita get ready ke, ataupun kita dah tahu kita dalam toxic circle and avoid ke, boleh tak macam tu? Is it possible? Please share tak, is it preventable? And how do we prevent? It is preventable in certain condition lah. Kita tak boleh nak cakap juga it is really preventable. Okay, for example it is preventable if, for example, you have family yang ada mental illness. Okay, so you ada kemungkinan boleh ada mental illness keturunan. Keturunan. Mental illness ni ada majority is keturunan. Wow, I didn't know that. I thought environment. Dia konsep dia tekanan is hidup. Dia konsep dia is BPSS. Bio, psycho, social, spiritual. So bio dia apa? Bio dia neurochemical, genetic yang menyebabkan kimia dalam otak dia tu tak seimbang, which is kita panggil neurotransmitter dalam otak. Okay. Nombor 2, psycho, how the person thinking, personality dia. Personality dia tu itu yang saya ada gambar tu. Dia ada, kita panggil Big 5 personality. Okay. Dia ada daripada siapa nama mamat tu? Big 5 ke? Big 5. Yes. Apa nama mamat tu? Neuroticism tu. Betul. Apa nama besar? Saya lupa nama mamat tu. Nama mamat tu. The psychologist. Big 5 tolong. Tolong Ihsan ni. Big 5 personality by whom? Saya lupa. Big 5. Tak apa, nanti kita minta. Sigmund Freud. Ingat tak? Sigmund Freud. Okay. Jadi Sigmund Freud ni dia cakap Big 5 personality. Dia lawan dengan Myers-Briggs. Myers-Briggs tu MBTI. Dia orang bergaduh, bukan bergaduh lah. Dia orang bersaing lah, dua orang tu. Saya tak tahu lah bergaduh, mungkin dia orang jiran ke, tak tahulah kan. Cousin. Jadi Big 5 ni penting untuk kenapa saya suka Big 5 ni? Because senang nak ajar orang dan actually dia benda yang sangat mudah kita faham. Okay. O, openness. C is conscientiousness. E is extroversion. A is agreeableness. N is neuroticism. Okay. Kita tak ambil tahu 4 tu. Kita yang paling penting N ni. Neuroticism. Neuroticism ni adalah susceptibility for your negative emotion. Okay, contoh saya duduk macam ni, Puan Izzati macam tak suka virus contoh. Puan Izzati cerita kat saya, virus ni kan macam ni. Bila saya dengar, saya macam tengok virus macam, patutlah. Betul lah, aku rasa virus macam tu. You understand tak? Dia susceptible to negative emotion yang Puan Izzati beri pada saya. Dan saya pun terserap dan saya pun ikut sama yang tak suka. So tu high neuroticism. High neuroticism. Orang yang high neuroticism ni contoh lah. Contoh dia, dia tengok orang lain bergaduh, dia rasa sangat takut.
dia sangat risau, high neuroticism. Maksudnya dia easily affected to negative emotion. So dia macam menyerap lah, macam sponge ke? yeah, dia macam sponge. Wow. Jadi majoriti yang mengalami masalah kesihatan mental adalah high neuroticism, di mana dia terlalu sensitif, dia cepat marah, dia cepat risau, dia agitated. Kita perlukan neuroticism yang rendah supaya kita calm, steady. Perlu ada neuroticism tu tetapi rendah. Dia tak sebut tak ada, dia sebut rendah. Kalau tak ada tak ada perasaan lah. Tak ada perasaan Robot langsung lah. Tak ada mati lah. thrill. Hidup dia macam robot je kan, betul. Betul. So ini yang saya bawa kat sekolah. So saya buat pergi sekolah-sekolah percuma, saya bagi talk percuma. Ini yang saya tekankan dekat sekolah, di mana neuroticism saya ajar budak-budak tu tak boleh sensitif sangat. Bila kawan bergaduh, jangan duk ikut kawan ni. Jadi itulah prevention dia. Cepat terpengaruh. Dadah, drugs. Dia tengok kawan dia isap dadah, dia ambil. Influence, ya. Senang kata neuroticism ni adalah orang yang senang terpengaruh dengan benda negatif. Benda positif dia susah sikit. Sebab dia memang karakter dia, neuroticism ni dia memang ke arah banyak yang negatif. Tapi doktor, is it bio DNA kita or is because of the environment that we are in? Belum habis lagi. Belum habis lagi. Psycho, sangat interesting. Psycho tadi kan? Psycho is big 5. Social environment. The environment. How social. cara you dibesarkan? Orang yang anxiety boleh berlaku apabila mak ayah yang terlalu mengongkong. Okay. Saya ada klien. Actually bukan klien lah. Actually kenalan lah. Tapi jadi klien ke? Anak dia, dia tinggal kat flat lah. Jadi anak dia membesar dalam suasana flat. Hanya turun bila parents turun kan. Okay, obviously samalah kondo kan. Tetapi flat dengan kondo berbeza dia tu. Mungkin dia punya tembok tepi tu tinggi sikit. Kalau kondo, zaman dulu, tembok-tembok mana tinggi sangat. Betul. Jadi parents memang terlalu takut anak keluar daripada pagar rumah walaupun ke koridor depan tu je. Because tak nak takut terjatuh lah. So, overprotective. Anak tu jadi, orang Penang panggil perak. Jadi perak. Dia jadi, bila dia keluar, dia jadi macam tak reti nak bersosial, tak reti bawa diri. Perak buih. Perak buih. Jadi dia tak boleh nak bersosial. Jadi dia ke arah anxious. Dia ke arah social anxiety because dah terperuk, terkongkong, tak boleh nak keluar. Jadi ini antara cara untuk menjadi orang yang menjadi masalah mental health because of asuhan. And then kawan sekeliling, tekanan tempat kerja contoh. Itu banyak semua di bawah social. Spiritual dia orang baru tambah dalam latest untuk bidang counselling. Bukan 5 dah. BPSS. BPSS. Jadi bio, psycho, social, spiritual. Spiritual ni ada kajian orang yang jauh dengan agama mudah kena mental health issue. Ini memang proven. Wow. Jadi you tak boleh kata orang yang tak beragama, kurang beragama ni maksud dia boleh kena mental health. You jangan cakap ini adalah stigma. Ini real. That's true. Jadi maksud dia dekatkan diri kita dengan agama. Maksud dia saya tak kata kalau awak ada anxiety awak tak solat. Saya tak kata. Betul. Cuma kita nak cerita berbalik kepada general statement. You boleh kena mental health issue kalau you jauh dengan agama. You're more likely to get it. Ya, tetapi kita tak cakap orang yang ada anxiety Bukan tu semualah. tak beragama. So itulah saya cakap bila It's not all lah. Yeah, it's not all. Dan kita cerita macam contoh orang tu datang came forward. Saya tak tanya dia soalan, awak tak solat awak tak zikir Pelik. Mundur-mundur tutup pintu. Ya. Balik malu. Kita tak cerita kita tak cakap benda tu. Cuma yang kita bercerita penyebab. Boleh jadi kita tak korek dia, kita nak label dia, kau tak ada ni pasal kau tak solat. Ada certain kawan kita bila kita cerita pasal kita depressed dia kata apa tu, kau rasa kau kena solat, kau kena zikir kan. Ayat biasa. Ya, itu biasa yang ayat. Jadi sebenarnya yang BPSS kita tengah sebut ni, kita nak faham konsep mental health, bukannya kita nak label orang. Jadi it is preventable, tetapi ada yang unpreventable. Contoh dia penyakit mental illness yang teruk lah, yang schizophrenia ya. Wow. Sometimes dia keturunan juga, but sometimes it can happens walaupun you elak.
Maksud dia it can happen juga. Tetapi still kalau kita mengamalkan yang low neuroticism, kita mungkin lebih ada openness, kita mengamalkan ciri-ciri yang baik semua tu, kita preventable dari segi gaya dengan kawan ya, dengan keluarga asuhan yang baik. Jadi mungkin kita boleh prevent. Tetapi ada klien saya mak bapak dia ada mental health issue. Kalau tak salah saya, mak dia ada bipolar. Bapak dia ada saya tak ingat. Bapak dia anxiety kot, bapak dia. Dia kena schizophrenia. Dia cerita kat saya dia tak ada apa pun masalah waktu kecil, walaupun mak dia ada sakit, dia kata okey je hidup semua. Dia kena schizophrenia. So maksud dia dia boleh juga jadi. Maksud dia itulah kita tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Not all is preventable, tapi ada some cases boleh kena. So itulah. Nak tanya tadi doktor ada cakap amalkan low neuroticism. How to do that? Psycho kan? Benda tu berkenaan dengan psycho kita. Betul. So macam mana kita nak amalkan low neuroticism? Very good. Psycho maksud dia termasuk kita punya personality, thinking kita. Mindset. That's how you mindset kita. Contoh dia macam tu lah. You always ada, kita nama dia self reflection. Bila you terasa dengan someone ni, macam kawan lah, dia orang kan selalu bergaduh, kawan-kawan kat sekolah kan, keluar pergi makan tak ajak dia. Okay, jadi dia tanya balik diri dia, patut tak aku terasa? Kalau aku terasa, apa yang aku dapat? Itu yang saya ajar kat student, supaya kita suruh dia fikir balik tindakan dia tu. Sebab kita tak boleh ubah orang, kita tak boleh ubah kawan dia tu supaya ajak dia keluar makan, tapi kita boleh ubah pemikiran dia. Jadi maksud dia itulah cara kita nak develop low neuroticism. Maksud dia jangan overly sensitive. Saya ajar juga orang supaya jangan bubuh semua kat social media. Yes. So korang kena ingat tu lah, benda tu boleh train from your mindset. You can have usaha sendiri. Betul, doktor, kita kena usaha. Yes. Back to Allah juga. Ya, betul. Yes. Okay, doktor nak tanya, kalau contohlah saya ada seorang kawan lah, dia selalu dia kata dia mungkin dia ada masalah mental juga, sebab dia bukan putus cinta, dia gaduh dengan kawan-kawan lah semua. Tu gaduh, dia suka bergaduh, dia tak tahu, dia cepat sensitif, dia macam negative thinking dekat orang. So bila negative thinking dekat orang ni, so bila kita semua cakap, relax lah, chill lah kau ni, so, kau mungkin ada masalah mental lah, jom lah kita orang bawa kau ni buat fisio kan dengan doktor ke, try ni dengan doktor mental health. Lepas tu dia marah, aku tak gila. Kau orang ni semuanya gila, kau orang tak nak dengar cakap aku semua. So macam mana kita as a friend nak bawa dia pergi ke jumpa doktor, yang cara yang, sebab dia apa orang kata, erratic orang lah, memberontak. Orang yang memberontak ni macam mana kita nak cool down kan dia, nak jumpa dengan doktor? Ada tak cara dia? Okay, sebelum jawab tu kita kena faham kita human ni ada limitation. Betul. Kita sendiri. Okay, kita nak bantu orang pun kita ada limitation. Kalau kita tak boleh bantu, white flag. Okay. Angkatlah bendera putih. Sebab apa maksud saya? Better you help yourself daripada nak bantu dia. Betul. Kita cuba sedaya upaya saja. Kita jangan cakap dekat dia macam jumpa doktor mental health ke apa. Kita mungkin menggunakan empathetic way. Cara dia macam mungkin duduk sembang dulu. Sembang dulu berdua. Jangan bagi ramai-ramai. Maksud dia ada 5 orang satu geng tu. Jangan 4 orang pergi cakap dengan dia, tak perlu. Mungkin seorang yang paling dia close, pergi berdua duduk sembang dengan dia. Cakap dia, kau kenapa? Apa yang kau rasa? Okay, waktu tu kita boleh offer for help. Waktu tu kita cakap kat dia, jomlah aku teman kau pergi jumpa. Aku dengar doktor ni macam bodek-bodek lah dia sikit. Kira aku dengar doktor ni dia okey lah, senang lah nak sembang dengan kau. Dia open. Mana tahu, aku bukan cakap kau sakit, mungkin kita dengar lah, mana tahu ada apa-apa problem yang boleh bantu. Itu cara dia. Tapi kalau dia menolak, dia memang dia menolak, dia menuding jari ni semua, kalau ada family dia, kita just bagi tahu family dia je. Dah. Itu white flag. Maksud dia kita dah menyerah because cannot too much. Kita dah cuba tapi tak jalan. Beyond our capability. Ya, betul. Saya pergi rumah klien tau. Saya memang, saya cakap jujur, saya memang sampai tahap saya pergi rumah klien. Bila ada klien yang tak boleh nak datang jumpa saya, because saya rasa macam
tak apalah, aku ada masa, pergilah jumpa dia. Sebab saya rasa mungkin saya boleh tolong lah. Tetapi saya tetap ada white flag saya sendiri. Maksudnya bila kita dah pergi, dah cuba sedaya upaya, kalau tak boleh, saya pun kata minta maaf lah, saya rasa tak boleh nak buat apa lah. Susah kalau yang macam ni. Jadi saya rasa sekarang ini mungkin kita cuba dengar dia dulu, pujuk dia dulu pelan-pelan lah. Nanti kalau rasa okey sikit, nanti saya datang balik. Macam tu lah. So kita tak boleh nak paksa, because manusia kan, betul. susah nak dipaksa. Tambah-tambah dewasa. Dewasa, Yes. betul. Kau rasa bahaya buat tu. Yes, itu the problem. Asalnya kena start daripada diri sendiri ya. Betul. Orang sendiri kena nak tolong diri Betul. sendiri. Kalau tidak kita tak boleh buat apa juga. Betul? Betul, I ada nak tanya something yang I think is very important. Tadi macam cerita balik kepada prevention tadi. I know not all yang kita boleh prevent, tapi contoh high neuroticism kan. Also kita punya susceptible untuk menerima negatif tu. I think it is crucial untuk kita highlight today that this thing kita kena ada more on ada a good mindset. Macam mana kita, because some of probably orang yang high neuroticism ni dia ada blind spot, dia tak realise. Betul. Yang some of dia punya action is actually leading to high neuroticism. Betul. And if this if that person meneruskan, benda ni akan affect juga dalam dia punya professional. Betul. Probably terbawa ke tempat kerja, ataupun untuk dia nak kemudian nanti dia nak buat bisnes ke, ataupun lagilah nak buat bisnes pun susah sebab you dealing with a high pressure punya environment kan. Betul. So macam mana nak dia boleh, kita nak bagi dia realize. I think probably orang yang realize is orang sekeliling. Betul. So what kind of signal diri dia sendiri ke orang luar? Dua-dua lah Boleh kita cakap dua-dua. Satu probably dia rasa ataupun ada orang nak bagi signal, tapi signal tu janganlah yang macam tadi kata you ada sakit mental semua tu jangan, because that is not even helping pun. Probably ada niat nak helping tapi takut tersilap cara. Betul. Ada dua tadi tu, yourself, macam mana sebenarnya kita nak cerita, if you allow this to berulang, dia akan ada consequences. Okay. And also kalau you are people around, how do you give signal to that person untuk self-realization tu. Betul. Coming back to reflection tadi kan. Betul. So untuk orang luar yang kita cerita kawan dia lah kawan dia kalau nampak dia ni problematic, maybe you can just give nasihat macam kau ni sensitif sangat, benda kecil ni. Kita guna dengan cara yang very polite. Sorry lah aku nak cakap dengan kau sebab hari tu aku tengok kau overreact sikit, benda kecil tiba-tiba kau marah. Aku rasa mungkin tak patut kau buat macam tu. Kita cakap dengan very polite, dengan very low voice, tak perlu nampak macam terlalu nak menyalahkan dia. Tetapi kita open question. Ada apa-apa ke yang kau rasa yang kau buat macam tu? Okay. Kalau dia very offensive, dia tak boleh terima, dah step away. So maksud dia biar dia fikir sendiri. Kalau dia tak boleh fikir, dia jadilah masalah yang teruk. Yang itu kita memang tak boleh. Ada people yang memang cannot. You tak boleh tegur, tak boleh feedback tu kan. Sangat offensive. Is it hati tisu, doktor? Bukan hati tisu saja. Kadang-kadang dia very build a wall. Dia memang tak boleh orang sentuh pasal dia. Dia bukan sahaja ego tau, tetapi dia macam sombong dengan emosi dia. Maksud dia emosi aku tu hak aku. Sebab orang nak help. Orang nak help because kita nak communicate, kita nak socialize, tetapi ada orang yang memang tak boleh. Jadi macam that wall akan bagi orang lain takut nak tegur, jadi tak ditegur. Tetapi itulah ada orang yang suka juga duduk dalam wall dia. Maksud dia tu memang negative person. Macam kita tengok lah in dunia zaman sekarang, cerita Mean Girl contoh memang jahat. Tetapi still nak berkawan dengan dia. Why? Because of the power. Social status and power. Maksud dia, kalau you baik dengan dia, dia okey lah dengan you. Dia tak adalah buat problem dekat you. Dia tak adalah tulis kat social media yang you bodoh ke, buruk ke. Orang yang macam you cakap lah, overly sensitive, possible they build a wall and they reflect to others dengan dia marah orang. Boleh jadi. Ada juga yang dia negatif, sensitif, sampai dia isolate diri dia. Last kali dia kata apa? I pergi mana-mana pun susah nak dapat kawan.
I tak ada kawan. Ada juga orang yang macam tu. Yes. So, ya kan? Betul. Tapi selalu saya cakap dekat semua orang, saya cakap, it's okay. Kalau you tak ada kawan, you reflect balik diri you. Yes. Kenapa you bergaduh dengan A? Cuba ingat balik. Apa yang you buat? Meaning asking question lah. Yeah, asking question about yourself. Macam coaching lah, asking Betul. questions. So, itu salah Supaya satu. the question akan bagi satu jawapan. Yes. Dan jawapan dia high chances dia akan terima. Betul. But they believe what they say Yeah. kan. So untuk kalau diri sendiri lah, kita nak detect awal red flag kita, macam mana kita nak tahu yang kita ada neuroticism ke tidak. Kita highly sensitive, kita cepat marah, kita highly anxious, kita terlalu risau dan kita terlalu buruk sangka. Banyak buruk sangka. Yang So, assumption juga. Ya, yeah, bad assumption lah. Contoh dia aku nak exam, confirm aku fail. High neuroticism because dia tak ada pemikiran yang positif tu. So at least kalau in between lagi bagus. Assertive lagi better. Contoh dia, aku buatlah exam kalau aku boleh. Bukan assertive, orang panggil optimis. Optimis. More pesimis lah. Ya, pesimis. So yang tak baik tu pesimis lah. Jadi kalau yang bagus tu Optimis. maksud dia optimis lah kan. Dia kalau aku buat betul-betul mungkin aku boleh berjaya. Yes. So maksud dia betul lah, your thinking boleh membentuk you punya neuroticism tu become low. Sebab kalau tak buat benda ni nanti takut dia terbawa-bawa nanti sampai ke kerja. Ada, nanti betul. Susah nak datang kerja, susah nak kerja dengan orang. Yes. Kan? Tak boleh kerja dengan orang. Dia ada Setuju. consequences. So you want to know that ada consequences kat situ. Memang ramai. Memang ramai yang menjadi macam tu tak boleh kerja dengan orang. So nak cakap sikit pasal the wall yang you said just now kan. Everyone, tak tahu ni nak tanya pendapat doktor. I feel like everyone has their own wall and layers of the wall. Setengah like for example, contoh lah for me dengan Sefai mungkin I punya wall macam tu je. Mungkin dengan Coach Zati I punya wall lagi panjang. Dengan you I punya wall terus tak boleh tembus. Betul. Kan? And sebab do you think tadi. sebenarnya Betul. semua orang patut let down their wall ataupun wall ni ada juga dia punya advantage dengan Wall ni wajib ada. Wajib kan? Wall ni kita boleh sebut boundaries lah Boundaries ada banyak. Boundaries digital, boundaries emotional, boundaries physical. Boundaries emotional boundaries tu maksud dia bila you nak elakkan diri you jadi yes person. Maksud dia yes man. So maksud dia orang yang takut nak cakap no kan. Okay. So emotional boundaries tu you belajar supaya you tahu macam mana nak handle, macam mana nak cakap tidak dengan cara yang baik. Contoh. So maksud you cakap wall tu, I faham apa yang you cakap tu. Actually adakah you boleh luah kat orang tu ataupun tak boleh luah orang tu. Actually it depends on your closeness lah. So kalau orang tu you kenal lama dan you faham cara dia, mungkin you lebih selesa nak luah dekat dia. So macam saya sendiri sebagai seorang doktor, bila klien datang kat saya, kita kena build rapport dulu. Build rapport tu kita bukan hanya 20% je verbal communication kita actually. 80% is your body language. Wow. And your mimik muka. So bila saya cakap dengan klien, kita banyak dengar, kita kepala tunduk sikit, kita dengar betul dia cakap. So dengan muka Big lepas tu kita tak ada macam banyak bersuara. Kan? Jadi itu yang penting juga. So basically nak ada wall itu, you tak boleh buka. Saya setuju. Kita memang kena tutup wall tu. Kalau tak dengan semua orang you cerita everything kan. And you will use it against you. You bergaduh dengan anak dengan suami you pun you cerita kat social media. So bahayalah kan. Sangat bahayalah. Betul. Sangat bahaya. Okay doktor, dari segi No, nothing. Just Okay. we need to wrap up soon. Okay, tanya doktor, dari segi peranan untuk ibu bapa ke sekolah ke dan murid, bagaimana peranan dia untuk memastikan mental health untuk kanak-kanak ke ataupun golongan pekerja ke, nak peranan sebagai ibu bapa, orang kata sektor swasta, kerajaan untuk menerapkan benda ni jangan lagi teruk. Sebab orang sekali sekarang ni kita tengok mental health terlampau banyak. Betul. Banyak kes bunuh diri, apa orang kata baru-baru ni ada orang kata ada kes bully paling banyak sekali. Betul. Kes bully sampai membuatkan orang tu mental health. Lepas tu orang tu tanya dia kenapa pukul-pukul kawan-kawan, dia kata alasan dia tengok cerita
Contoh, jadinya macam mana cara dia? Adakah Betul. ni? So basically dia multi-sectorial lah. Okay, nombor satu, kalau parents kena open-minded lah. Dan parents kena up to date. Okay. Parents jangan hanya bergosip, kena belajar. Dalam social media jangan hanya cari beg kuning. Belajar, cari ilmu, betul tak? On point. Jangan kita nak pergi hanya untuk shopping because you kena cari ilmu. You masuk ustaz lah bagus. Live, you masuk wanita-wanita empowerment very good. Dan you masuk tentang business bagus, masuk tentang mental health. Buka minda kita, jangan ketatkan minda kita, keraskan minda kita untuk belajar ilmu supaya baru you faham tentang mental health. Okay, untuk sekolah dan universiti pula sebenarnya mengecewakan lah sekolah dan universiti ni. Saya cakap jujur because even though dia ada fakulti psikologi, fakulti counselling, tetapi kesihatan mental ini adalah hanya mengikut bulan dan hari. Bulan 5, bulan kaunseling. Kesedaran. Bulan 10, bulan kesihatan mental. Bulan 9 actually bulan ni adalah bulan kesedaran pencegahan bunuh diri. Jadi bulan ini adalah bulan kesedaran pencegahan bunuh diri. Ribbon dia warna kuning. Kalau suicide day adalah warna purple. Jadi dia banyak colour lah ribbon tu. Jadi maksud saya dia tak boleh bercolour. Sepatutnya sekolah kena ada syllabus untuk mental health. Masukkan dalam pendidikan jasmani, no problem. As long as kita boleh ajar student tu breathing technique, kita boleh ajar mindfulness, kita boleh ajar personality. Actually very good. Kan orang sekeliling kita. Dan yang paling penting tahu apa? Counselor di sekolah bukan cikgu. Sepatutnya. Counselor di sekolah sepatutnya adalah counselor betul-betul. Real counselor. Bukannya guru yang ambil sijil counselling yang Kementerian Pendidikan bagi, tak. Sepatutnya kena bagi kaunselor betul-betul duduk kat sekolah-sekolah. Dan banyakkan program. Program ni bukan maksud dia talk je. Jadi maksud dia kita kena ada event yang long term. Contoh dia student tu kita buat mentor-mentee yang mana yang problematik. Dia tag dengan counselor untuk ubah personality. Budak-budak yang nakal, behavioral problem, yang memang problem yang pembuli dekat sekolah. Bukannya tukar sekolah. Jadi a bit menyedihkan. Sama juga kat universiti. So maksudnya mungkin universiti tak perlulah ada syllabus kan. Tetapi buat berkala tentang mental health so that saya rasa banyak lagi yang perlu kita buat untuk membantu supaya universiti dan sekolah kita ni ikut seiring lah dengan perkembangan dunia ni. Saya rasa dekat overseas dah sangat up to date dah. Doktor, kalau orang nak jaga mental health harian, apa 3 langkah simple yang dia boleh buat sendiri dekat rumah? Alright. So yang pertama kita kena ada empathy lah. So maksud dia empathy dengan diri sendiri dan empathy dengan orang lain, barulah dia akan rasa hidup dia lebih tenang dan dia rasa sangat puas dalam kehidupan. Nombor 2, self-love. Okay, self-love ni selalu orang lupa kerana kita banyak take care of others sehingga kita lupa diri kita. Kita lupa nak jaga kita punya makan, kita lupa nak jaga kita punya aktiviti, kita lupa nak jaga tidur. Dan yang ketiga adalah connect with others. Connect with others ni paling penting. Tak semestinya kita bersosial huha-huha dekat Zoom ke, tapi maksud dia kita dengan kawan kita, dengan family kita, dengan relatif kita. Jadi itu yang penting. Jadi itu 3 step untuk menjaga mental health kita sendiri. Sendiri. Senang je guys. Wow, hari ni topik sangat interesting and we learn so much from you, Dr. Atrash. InsyaAllah. Kita hanya ada sejam sahaja. Tak puas Tak puas, tak cukup lah. Berborak lagi kalau boleh kita nak sambung. Tapi don't worry, insyaAllah kita akan panggil lagi Dr. Atrash. To raise the awareness lah. Because boleh, insyaAllah. Especially today's world, lagi dia jadi lagi besar tau mental health. Betul. So doktor problems. Nanti kita akan drop your bio and information. InsyaAllah. Ada guideline doktor? Ada, kita ada. If you guys need TikTok live kita tahu Dr. Atrash mental health. Kalau untuk saya punya center dan kalau nak booking ke Atma, nak panggil untuk training Atma Psychology and Training Center, kita ada. Mungkin boleh letak nombor kat bawah. Jangan risau, Dr. Atrash sangat relax, chill je. Okay doktor, kita nak di penutupnya. Segmen last kami akan tanya doktor ataupun semua guest lah, satu message ataupun nasihat
that you want to send to the world? Anything at all in general? So message untuk semua yang paling penting adalah actually your emotion is valid. Your feelings is valid. You are valuable and you must remember your emotion, if it needs support, go seek for help. Jangan bersendiri dengan burden emosi yang menyebabkan anda tidak mampu berfungsi, dan seperti Coach Izzati cakap, bawa pergi tempat kerja. Kita panggil spillover effect. Masalah di rumah you bawa ke tempat kerja sehingga affecting others, ya. Jadi emosi kita tu tak boleh kita affecting other people sehingga other people rasa tak berguna. Jadi you handle your emotion. Mungkin maksud saya handle tu dapatkan bantuan. Jangan malu untuk dapatkan bantuan, because bantuan ni di mana-mana. Bantuan ada dekat kerajaan, dekat swasta. Ya, jangan sombong dengan emosi sendiri. Kerana emosi anda itu layak didengari dan mungkin layak orang lain membantu kita, buka minda kita. Jangan rasa orang mengata kita semata-mata untuk memburukkan kita. Sometimes orang menegur kita kerana sayang kita, jadi dapatkan bantuan. Because emotional kita ni sangat penting, sebab kita sampai bila-bila pun menggunakan emosi ini. Dan ingat, emosi kita mempengaruhi personality kita dan boleh juga mempengaruhi memori kita. Adakah memori kita mahu memori yang negatif? Jadi if you nak memori itu adalah memori yang positif, jadi emosi you tu you kena bantu. Okay. Nak last lah. Saya juga tahu ada ramai yang takut sebenarnya nak seek help ni. Sebab diorang rasa ada stigma yang mencari pakar mahal. Untuk diorang yang takut sebabkan harga semua tu lah. Yes. Apa doktor boleh cakap diorang? Ramai yang bertanya, okay, kenapa kalau nak jumpa doktor pakar mahal? Itu kau pergi swasta, pergi kerajaan. Ya, kerajaan memang klinik kesihatan nombor satu. Lepas tu dia orang akan refer lah ke pakar. Tetapi kita kena faham lah, di Malaysia kita hanya ada 700 orang pakar psikiatrik. Jadi sebab itulah saya membantu. Saya memang bukan seorang pakar, tapi saya membantu untuk first line defense anda, supaya at least tidak semestinya kita semua jumpa pakar. Sebab at least kita kurangkan burden. 700 satu Malaysia. Tak cukup. 34 juta. Kita dah ada 1 juta depression. Belum kira penyakit lain. Okay. Ya Allah. Thank you so much lah, Welcome. Dr. Atras. We really appreciate you coming here today dekat The Creative Decode. Thank you so much, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you. Okay, Assalamualaikum semua viewers. Please remember yang you guys are always valid. Your opinions are valid. And reach out. There's people like Dr. Atras out there that is willing to help for absolutely nothing. Okay, just masuk dia punya life, just dengar. Maybe it will help you one day. That's it. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Semoga semua cepat pulih. Amin. Baik. Bye.